Bos, cepatlah bos, duit raya. Apa kau buat ni? Paksa-paksa. Pergi minta maaf sekarang. Tak kira. Bos Jim kan kaya. Wah, terima kasih doakan saya kaya. Tapi kenapa saya kena bagi duit raya? You rasa you layak dapat ke? Alah bos, kenapa kena ada sebab? Orang lain tak ada pun tanya macam-macam. Sudahlah. Jaga percakapan tu. Tak apa bang, saya okey je. Dek, you tahu tak? Dalam dunia ni, tak semua benda kita boleh dapat dengan mudah. Semua perlukan usaha. Kalau tak silap saya, tahun ini umur awak dah nak masuk 12. Darjah 6. Sekolah okey ah? Mestilah okey bos, macam biasa. Keputusan okey tak? Lebih baik daripada tahun lepas. Mestilah bos, saya belajar betul-betul. Kena ada peningkatan. Cuba bagi tahu saya, apa sebab awak belajar bersungguh-sungguh? Nak banggakan dia orang. Tu je. Nak pandai, nak berjaya, nak banyak duit. Baru boleh beli semua benda yang saya suka. Bagus. Ini baru betul. Nah, duit raya untuk awak. Yeay, dapat duit raya. Terima kasih bos, macam ni lah baru geng. Bos Jim, tak payahlah susah-susah. Tak apa bang, rezeki dia kan? Dek, tahu tak kenapa dapat duit raya? Mungkin sebab saya comel kot. Nombor satu, sebab you tahu, kalau nak dapat keputusan yang baik, kena belajar bersungguh-sungguh. Ada usaha, baru ada hasil. Nombor dua, usaha dan berubah menjadi lebih baik. Bukanlah untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Tak ada orang boleh tolong kita, kecuali diri kita sendiri. Lepas ni, tak boleh paksa-paksa tekan-tekan orang sudah tahu. Orang kalau nak bagi, orang akan bagi. Tak perlu kita minta-minta. Faham bos. Saya janji takkan buat lagi. Ingat dek, boleh je kalau nak hadapkan orang lain. Tapi lagi baik kalau kita jadi hadapan orang lain.